Titik B ialah 5 sifar. Titik P, XY bergerak dengan keadaan PB sama dengan 3. Cari persamaan lokus bagi P. Jadi berdasarkan soalan yang diberi, titik P berada pada koordinat 5 sifar dan titik P sentiasa bergerak supaya jarak antara PB ialah 3. Jadi ia akan membentuk satu bulatan yang berwarna biru ini. Jadi diberi PB sama dengan 3. PB bermaksud jarak antara P dan B, iaitu XP tolak XB kuasa 2 tambah YP tolak YB kuasa 2 dan dipunca kuasa 2 kan. Jadi kita akan gantikan X dan Y berdasarkan koordinat yang diberi. Jadi X tolak 5 kuasa 2 tambah Y tolak sifar kuasa 2 di kuasa 2 dipunca kuasa 2 kan. Dan kita akan selesaikan Y tolak sifar sama dengan Y. Jadi kita akan bawa punca kuasa 2 ke sebelah kanan, dia akan menjadi kuasa 2. Okay, jadi X tolak 5 kuasa 2 akan menjadi X kuasa 2 tolak 10X tambah 25. Dan kita akan bawa 9 ke sebelah kiri menjadi negatif 9 dan selesaikan. Jadi kita akan mendapat lokus bagi P, iaitu X kuasa 2 tambah Y kuasa 2 tolak 10X tambah 16 sama dengan sifar. Jadi ini adalah jalan kira bagi soalan ini.